Apa cerita pendakian ke Gunung Dulang 4 tahun yang lepas? Pada tahun 2022, saya sempat mengikuti satu trip ke Gunung Dulang yang terletak di Jerantut, Pahang. Pendakian ke Gunung Dulang yang sebenar ini pada waktu itu telah menimbulkan perdebatan di kalangan kami. Kerana wujudnya lagi satu Gunung Dulang yang dianjurkan banyak trip ke sana. Tetapi menurut guide kami, beliau mengatakan bahawa Gunung Dulang yang dikunjungi oleh ramai orang pada waktu itu bukanlah Gunung Dulang yang sebenar. Jadi bagi membasmi mitos yang sangat berleluasa pada waktu itu, trip ini telah dianjurkan. Dari kampung Mak Daling menuju ke kawasan starting point, perjalanan menaiki four wheel telah mengambil masa selama 2 jam dan setibanya di kawasan ini, kami memulakan pendakian dengan semua line up pada waktu ini membawa beg berisi keperluan untuk pendakian day hike. Sebelum bermula trip, Cik Fendi kerap kali mengingatkan kami bahawa trip ini adalah satu trip rintis di mana tidak pernah ada pendaki yang pernah tiba ke puncak ini. Jadi beliau mengingatkan kepada kami supaya membawa barang keperluan diri secukupnya kerana kemungkinan trip yang dijangkakan akan berlaku secara day hike mungkin boleh berubah menjadi trip bermalam. Namun disebabkan kami dah biasa dengan trip Cik Fendi sebelumnya, kami tidak pernah mengalami situasi di mana kami terpaksa mendirikan emergency campsite. Jika Cik Fendi kata mampu untuk keluar siang, maka kami pun meletakkan 100% kepercayaan kepada beliau bahawa trip ke Gunung Dulang ini kami akan dapat habiskan sebelum menjelang waktu malam. Namun dalam trip ini keadaan sebaliknya yang berlaku, di mana keadaan tidak menyebelahi kami. Setelah penat merintis bermula daripada tengah hari sehinggalah ke petang, kami akhirnya terpaksa mendirikan emergency campsite. Ini adalah keadaan kami pada keesokan paginya di mana kami akhirnya berjaya mengharungi malam yang sejuk akibat hujan lebat di kawasan gunung ini. Motivasi menuju ke puncak yang sedikit terjejas kembali dipulihkan dengan sinaran mentari yang mulai hangat. Di kawasan emergency campsite ini adalah sebuah kawasan yang agak rata untuk kami tidur pada waktu malam. Tetapi ianya tidaklah mempunyai sebarang sumber air. Sejak di kursus ni kan. Lain macam cakap ni. Budak. Hajilah aku. Dari emergency campsite, kami memulakan kembali pendakian untuk mencari puncak Dulang yang sebenar. Pendakian telah bermula sebelum jam 8 pagi. Pada waktu ini banyak kerja-kerja menebas dijalankan untuk mencari laluan menuju ke puncak Gunung Dulang. Keadaan menyebelahi kami apabila terdapat punca air menuju ke puncak Gunung Dulang. Jadi kami mengambil peluang ini untuk mengisi semula air ke dalam botol yang sudah kehabisan. Air yang sejuk di water point kedua. Budak juga ambil bekas itu dek. Abang kayu tu bang. Masalahnya dah yang abang semua tak ambil. Dengan adanya punca air menuju ke puncak Gunung Dulang, kami menjadi lebih bersemangat setelah mengharungi satu malam di emergency campsite tanpa berbekalkan
kemah, fly dan tempat tidur yang okey. Kami hanya tidur secara terbuka, berlantaikan tanah di hutan dan berbumbungkan daun-daun pokok. 1 jam sebelum tiba ke puncak Gunung Dulang, keadaan muka bumi telah mulai berubah. Pada ketinggian ini, kami dihidangkan dengan keadaan pokok yang berlumut berbanding dengan keadaan pokok-pokok di bahagian bawah hutan di mana ianya merupakan bekas trek balak. Kami banyak kali take file juga menuju ke puncak kerana keadaannya semakin curam, tetapi treknya tidaklah teknikal. Tidak ada keperluan untuk memanjat dan berpaut pada batu atau dahan menuju ke puncak. Apa yang anda lihat ini adalah sebahagian dari keadaan trek ketika menuju ke puncak Gunung Dulang yang sebenar. Semakin menghampiri puncak, kami mula merasai kehangatan puncak Gunung Dulang. Satu debaran kerana terdapat dakwaan daripada Encik Fendi bahawa di puncak ini ada beruk, iaitu sebuah besi penanda berbentuk segitiga yang telah dibina sejak zaman pemerintahan British di Tanah Melayu. Beruk masih cantik lagi. Tahniah. Tahniah semua. Tahniah Mami. Tahniah. Okey ni. Faiz. Tahniah. Tahniah. Ini mesti makan kat belakang dulu ni. Takat gambar. Hewan. Tahniah. Ini bukan puncak sebenar tau, lagi 200 meter. Seperti yang anda lihat, keadaan beruk di puncak Gunung Dulang ini adalah agak semak dan sepertinya tidak pernah orang atau pendaki masuk ke sini. Antara bukti kehadiran manusia di puncak ini yang kita boleh lihat hanyalah pada bahagian dalam beruk, iaitu terdapat nama dan juga tarikh. Mungkin ini adalah tarikh daripada orang yang telah sampai ke sini untuk membina beruk di puncak Gunung Dulang ini. Selain beruk berbentuk segitiga, terdapat juga batang paip di bawah beruk ini. Sebab aku nak buat weight je. Sebab kalau kau kurus pun, tapi kau tak buat weight, dia tak guna. Banyak benda loose. Yang paling cepat. Sebelum bergambar grup foto di puncak, kami menghabiskan masa untuk berehat dan makan bagi menggantikan semula tenaga yang hilang ketika mendaki menuju ke puncak. Keadaan di bawah beruk juga sempat dibersihkan bagi tujuan grup foto. Gunung Dulang. Ni kita berada di Gunung Dulang. Gunung Dulang ni berketinggian 1063 meter dan perjalanan kami mengambil masa selama 2 hari 1 malam. Yang mana ianya bermula daripada Kampung Mak Daling, menaiki 4-wheel dalam perjalanan selama 3 jam. Kemudian kami mula bergerak pada pukul 1 dan akhirnya kami bermalam pada pukul 11 malam di sebuah emergency camp. Kemudian setelah bermalam, pada pukul 7.30 pagi tadi kami bergerak dan tiba di puncak Gunung Dulang pada pukul 10.30 pagi. Saya tunjukkan sikit ke anda semua. Inilah beruk Gunung Dulang. Dan itu dia Fendi. Orang kuat kita.
Jagung tak ada, parang ada. Jadi di Gunung Dulang ni berdekatan dengannya ada Gunung Ulu Lempah dan juga Gunung Pelangai. Jadi mungkin di masa akan datang kita akan cuba tengok keadaan di sana pula. Lah Cik Fendi, selaku orang kuat kita. Bila masuk dalam tu, Ya, Cik Ashraf yang baru selesai menjalani kursus natural guide selama 2 minggu. Pak Ngah nak berehat. Okay, ini apa yang ada dekat Gunung Dulang. Dia ada satu berut yang masih kuat dan utuh, dan juga ada satu tiang di sini. Tiba di puncak adalah satu hal, bila nak turun akan jadi satu hal yang lain pula. Jadi di sini kami melalui guide Cik Fendi dan juga rakan-rakan beliau cuba mencari jalan yang lain untuk kembali semula ke kawasan Four Wheel Drop Point. Berdasarkan pemerhatian beliau dan selepas perbincangan dilakukan, ada jalan lain yang lebih singkat untuk kembali ke kawasan Four Wheel Drop Point. nak potong itu. Nak ikut sekali, sama. Selesai perbincangan oleh Cik Fendi dan juga rakan-rakan beliau, kami sepakat untuk turun tetapi menggunakan jalan yang lain pula, dengan trauma mendirikan campsite emergency pada hari pertama masih bermain di fikiran. Jadi ini adalah contoh kawasan lantai hutan yang telah menjalani pembalakan, tetapi era pembalakan tersebut telah berakhir. Maka keadaan lantai hutan dan pokok-pokok yang tumbuh di kawasan ini adalah seperti ini. Okey, jadi jika kita dapat lihat pokok-pokoknya masih kecil, dan juga kalau kita tengok lantai hutan, okey, seperti ini. Ketika turun, keadaan mulai panas dan kami kemudiannya tiba semula ke kawasan emergency campsite. Di sini kami sempat berehat dan juga sebenarnya merenung apa yang telah terjadi dan berlaku kepada kami sehari sebelumnya. Join trip rintis ke puncak Gunung Dulang, tetapi akibat terlebih yakin hanya membawa makanan dan minuman sahaja, tetapi tidak membawa barang keperluan yang lain seperti kemah, fly, ground dan juga dapur untuk memasak. Baju spare. Komplit lah. Lah. Jam menunjukkan pukul 1.30 tengah hari ketika kami mulai bergerak meninggalkan emergency campsite ini. Bergerak dari emergency campsite, terdapat lagi satu water point yang saya rasa ini adalah sebuah campsite yang dinamakan sebagai Kempah pada trip seterusnya yang Fendi bawa selepas berakhir trip bersama kami ini. Dalam trip ini terdapat 2 bilah parang yang hilang semasa on track. Keadaan ini terjadi ketika saya berjalan dan sedar-sedar je parang sudah terlucut daripada sarungnya. Ini terjadi kerana desain sarung tidak begitu melekat pada parangnya. Akhirnya jam 6 petang kami tiba semula ke kawasan Four Wheel Drop Point. Di sinilah sepatutnya kami bermalam pada hari pertama jika pendakian ke Gunung Dulang itu berjaya dilakukan secara day hike. Jika dilihat keadaan sekeliling kawasan yang dirancang untuk menjadi campsite ini, keadaannya adalah begitu ideal sekali. Turun saja daripada Four Wheel, ada sungai dan juga langit terbuka yang pada waktu malamnya pastilah bebas dari pencemaran cahaya. Ini pula adalah stok makanan yang akhirnya menjadi kenduri keraian bagi kami. Selesai makan berjemaah dan juga berkemas, kami akhirnya meninggalkan Gunung Dulang yang sebenar ini dengan 1001 kenangan.